Hari ni Abang Sado nak tunjukkan apa? Satu unit double story rumah berkoyak plastik dia. Di mana? Di Prima Residency Junjung. Jom, let's go. Ini dia geng, rumah ni double story, owner nak jual 40,000 bawah pada market value. Harga dia bawah 400,000 ya geng. Berkeluasan 1550 square feet, terletak di Prima Residency Junjung. Dekat 20 minit ke 30 minit ke Bandar Tasik Mutiara ataupun di Simpang 4. So, ni laman dia ni. Hampa tengok besar ke tak? Dia masuk 2 biji kereta dekat sini. Okey, jom kita tengok dalam. So geng, dalam dia memang baru, basic unit. Owner tak buat apa lagi, memang berkoyak plastik, baru dapat kunci. So, ni owner nak jual, memang basic lah. Kalau hampa tengok ni, dia open. Dia punya konsep dia open, facing ke sampai ke belakang ni, sampai ke kitchen. Situ ruang tamu. Okey, yang ni kitchen. So, dia apa? Dia buat satu wushi punya partition. Partition untuk apa? Hampa nak letak mesin kat sini, nak basuh baju kat sini. Ada buat wushi lah. So, bawah ni ada satu toilet. Okey. Dan di belakang ni ada satu ruang lagi. Hampa nak extend pun boleh. Hampa nak buat macam rumah belakang ni. Hampa tengok rumah belakang ni dia buat warning nak sedia baju. Kat belakang ni ada ruang lagi. Dan bawah ni ada toilet lagi. Bilik. Bilik bawah ni. Ada satu bilik bawah ni. Kalau tengok kat bilik ni pun ni ada ruang sikit. Ada sikit lah ruang kat bawah ni. So, bilik ni dia ada satu toilet tadi, joint toilet. Bawah ni dia ada storeroom. Not bad juga, besar juga kan. Dia ni storeroom manja ni ke belakang ni. Kau tengok. Jom kita tengok atas. Ada apa kat atas? Okey geng, bahagian atas ni lupa nak bagi tahu, rumah ni ada 4 bilik, 3 toilet. Ni bahagian atas ni. Bahagian atas ni kalau kita tengok ni, Messi. Sini cepat. Ni ada pintu ni, pintu rahsia ni kat atas. Kalau kita tengok. Kalau pada bajet sikit, bahagian atas ni, bahagian second hall ni buat loteng. Okey, memang nice lah untuk hampa. Hampa boleh buat ruang atas ni untuk loteng. Dan ni bilik ketiga, not bad. Boleh masuk double decker ataupun double bed pun boleh. Dia join toilet dengan bilik kedua. Bilik kedua pun size dia not bad lah. Okey, boleh masuk double bed pun boleh ni buat ni. Jom kita tengok master bedroom. Ni master bedroom dia. Okey lah, consider besar kat lah. Tapi kalau hampa nak buat perbesar lagi, hampa boleh pecah ni. Hampa buat pintu macam rumah depan tu. Hampa boleh buat awning. Depan ni ada ruang ni, boleh duduk lepak-lepak kat luar ni petang-petang. Okey, dan bilik master bedroom ni ada satu toilet. Toilet dia pun cantik. Besar, rumah baru geng. Jadi geng, berapa owner jual harga rumah ni? Bawah 400,000. Harga jualan